Selepas Amerika Syarikat mengenakan tarif perdagangan ke atas barangan dari Kanada, Meksiko dan China, dua peristiwa penting berlaku. Pertama, negara-negara tersebut mengumumkan langkah balas secara efektif memulakan perang perdagangan. Kedua, dolar Amerika Syarikat menjunam ke paras terendah dalam 4 bulan. Ternyata ekonomi Amerika tidaklah begitu kebal terhadap tindakan Donald Trump seperti yang dijangkakan. Dasar tarif dan ketidaktentuan beliau memperlahankan aktiviti perniagaan dan mendorong inflasi di Amerika Syarikat. Tanggal 7 Mac boleh menjadi hari penting bagi pasaran mata wang dari segi data makroekonomi utama. Anda sedang menyaksikan Calendar Trader. Seperti kebiasaan pada Jumaat pertama setiap bulan baharu, laporan pasaran buruh Amerika Syarikat akan diterbitkan. Selepas gelombang pengurangan pekerjaan kerajaan serta pengusiran pendatang tanpa izin, data gaji bukan perladangan mungkin menunjukkan perbezaan besar daripada ramalan. Namun, mari kita lihat satu persatu. Laporan pertama pada hari itu adalah mengenai imbangan perdagangan China. Komponen ekspor diunjurkan terus meningkat pada Februari daripada 10% kepada 15%. Data ini berpotensi mengukuhkan yuan dan menyokong harga minyak. Data penting juga akan dikeluarkan di zon euro yang mungkin mencetuskan sentimen bercampur-campur terhadap euro. Di satu pihak, tempahan kilang di Jerman dijangka merosot dengan ketara pada Januari daripada hampir 7% kepada negatif 2.4%. Namun, pasaran mungkin mengabaikan faktor negatif ini memandangkan ekonomi Jerman kini menerima rangsangan daripada langkah-langkah kerajaan baharu. Dalam masa yang sama, ekonomi zon euro menunjukkan pertumbuhan sifar pada suku keempat menandakan berlanjutnya keadaan kelembapan. Dengan dua laporan negatif serentak, euro berkemungkinan lemah berbanding dolar Amerika Syarikat. Keadaan ini turut menjejaskan dolar Kanada yang menyumbang lebih 9% dalam bakul dolar Amerika Syarikat. Pasaran buruh Kanada terus menunjukkan tanda-tanda kelembapan. Pada Januari, kenaikan pekerjaan dicatatkan sebanyak 91,000, namun ramalan untuk Februari menjangkakan sekitar 20,000 atau bahkan lebih rendah. Tumpuan utama pastinya pada laporan pasaran buruh Amerika Syarikat. Pada Januari, ekonomi Amerika menambah 143,000 pekerjaan, iaitu lebih separuh lebih rendah berbanding 307,000 pada Disember. Walau bagaimanapun, penganalisis menjangkakan pengambilan pekerja bagi Februari berada dalam lingkungan 100 hingga 160,000. Jika laporan tersebut menepati julat ini, dolar Amerika Syarikat dijangka mengukuh. Perhatian juga perlu diberikan kepada kadar pengangguran Amerika Syarikat. Ramalan kekal sekitar 4%. Jika data menunjukkan peningkatan pengangguran, ini akan mengesahkan kelembapan pasaran buruh serta ekonomi Amerika Syarikat sekaligus menekan dolar Amerika Syarikat. Pertumbuhan gaji turut dijangka menurun dari sudut bulanan. Berbanding kenaikan 0.5% pada Januari, indikator ini mungkin susut kepada 0.3% pada Februari. Ini menandakan inflasi yang lebih rendah dan meningkatkan tekanan ke atas dolar Amerika Syarikat. Ucapan oleh para pegawai tertinggi Bank Pusat turut dijangka pada hari tersebut, termasuk pengurusi Rizab Persekutuan Amerika Syarikat, Jerome Powell serta Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde. Kenyataan mereka selalunya mencetuskan turun naik di pasaran mata wang kerana berpotensi memberi petunjuk mengenai dasar kadar faedah akan datang. Sila ambil perhatian bahawa waktu penerbitan ditetapkan mengikut waktu Moskow GMT plus 3. Ulasan video kalender pedagang seterusnya akan diterbitkan pada hari Jumaat 7 Mac.